Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Aidilfitri, maaf Zahidah batin kepada seluruh warga SKPK. Saya Irish, pengacara PK Channel akan membawa anda bersama-sama menonton liputan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat Sekolah Kebangsaan Pangkal Kala yang bagi tahun 2026. Acara ini berlangsung dengan meriah dan penuh warna-warni di Dewan Sekolah. Majlis ini telah dihadiri oleh guru besar, barisan pentadbir, guru-guru serta semua murid. Tujuan utama sambutan ini diadakan adalah untuk mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan warga sekolah serta memupuk semangat perpaduan. Pelbagai aktiviti menarik dijalankan, antaranya jamuan hari raya, persembahan murid, persembahan guru serta pertandingan pakaian tercantik. Selain itu, suasana majlis menjadi lebih ceria dengan hiasan dewan yang bertemakan kampung tradisional lengkap dengan pelita dan anyaman ketupat. Mari kita saksikan. Allahu Akbar walillahil hamd. Apakah perasaan anda pada hari ini? Saya merasa sangat gembira dan seronok kerana dapat merayakan Hari Raya. Berapakah jumlah duit raya awak pada tahun ini? Jumlah duit raya saya pada tahun ini adalah 548. Okay, thank you. Berapakah pasang baju raya awak pada tahun ini? Baju raya saya pada tahun ini adalah 2 pasang. Secara keseluruhannya, sambutan ini berlangsung dengan jayanya dan mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada semua pihak. Saya Irish melaporkan dari PK Channel SK Pangkal Kala, satu platform 1000 ini. Sekian, terima kasih dan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahidah batin.